Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang Sains Tingkatan 3 KSSM. Standard pembelajaran kita adalah kereaktifan logam di bawah kandungan pengekstrakan logam daripada bijihnya. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Cikgu Izma Zata Amelia binti Ismail di bawah PKG Teluk Kecai. Isu perlombongan di Malaysia antaranya yang kita akan perhatikan adalah definisi perlombongan, proses perlombongan, kepentingan dan akhir sekali kita akan buat rumusan. Pendahuluan, pernahkah anda terfikir dari manakah asal bahan binaan seperti bahan binaan, telefon atau kereta kita? Semuanya bermula dari aktiviti perlombongan. Apakah itu perlombongan? Baik, berikut adalah definisi perlombongan. Perlombongan ialah proses mengeluarkan logam dari kerak bumi. Contoh aktiviti perlombongan melombong logam seperti besi, timah, emas dan aluminium. Ini adalah suasana di kawasan perlombongan. Anda boleh lihat tapak cari gali di mana mineral dikorek. Bagaimanakah perlombongan dilakukan? Terdapat 3 aktiviti utama untuk melakukan proses perlombongan. Yang pertama ialah melakukan aktiviti cari gali di kawasan lombong. Yang kedua, mencuci hasil cari gali di loji. Dan yang ketiga, mengekstrak mineral dari bijih supaya menjadi logam tulen. Apakah kepentingan perlombongan? Perlombongan penting dalam pelbagai bidang dan industri. Antaranya ialah industri pembinaan. Contohnya, manusia membina rumah menggunakan bahan mentah yang dilombong iaitu besi dan kenduli untuk membina bangunan seperti rumah. Dalam industri elektronik, logam yang dilombong penting untuk membuat komponen telefon pintar. Bahan mentah yang digunakan ialah emas dan timah. Tidak dilupakan dalam bidang pengangkutan. Bahan seperti aluminium penting untuk membina badan kapal terbang kerana sifatnya yang ringan. Sebelum cikgu mengakhiri video ini, perlombongan penting kepada kita. Namun jika kita tidak kawal aktiviti ini, ada kesan buruk yang akan berlaku terutamanya kepada alam sekitar. Kesan buruk perlombongan ini kita akan lihat dalam tajuk video yang kedua iaitu kesan buruk perlombongan yang tidak terancang. Sebelum cikgu akhiri video ini, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa di video yang akan datang.